Perlu ke bajet? Takut. Boleh ingat lah. Hari ke-27, cabaran 100 hari tip kewangan. Save dulu video ini untuk wujudkan anda masa depan. Teacher ingat buat bajet ni leceh. Buat apalah nak berbajet-bajet sangat. Kita dapat duit belanja je lah. Sebab bila nak urus duit, sebenarnya kita memang kena ada bajet. Sebab kita kena tahu duit masuk, duit keluar. Yang paling penting duit keluar tu digunakan untuk. Sebab kalaulah kita tak tulis bajet, kita akan guna emosi. Hari nak makan sedap, esok nak shopping. Akhirnya hujung bulan kita tanya duit pergi mana. Itu sebab tak perlulah bajet complicated. Actually dalam handphone sekarang apps dah ada banyak dah. Apps yang kita boleh gunakan untuk uruskan bajet kita. Atau paling mudah pun sebenarnya kita boleh WhatsApp je diri kita sendiri, tulis belanja-belanja kita. Atau boleh guna cara lama, tulis dekat buku. Duit kita bayar komitmen, apa yang kita belanjakan, hari ni makan kat luar berapa, kita ada semua tu supaya kita boleh kawal perbelanjaan kita sehari. So, bila ada bajet, kita boleh tahu satu hari sepatutnya kita boleh belanjakan hanya berapa banyak. Teacher dulu pun tak ada kira-kira macam tu. Tapi dah lama teacher buat simple calculation, teacher tahu satu hari teacher boleh belanja berapa ringgit saja. Contohlah, satu hari teacher boleh belanja RM50 saja. So, teacher make sure makan ke, minum ke atau beli apa-apa saja, belanja online shopping pun tak boleh lebih RM50 sehari. So, itu adalah cara untuk teacher mengawal belanja teacher. So, bila kita nampak aliran tunai duit keluar masuk, maka lebih mudahlah kita nak kawal kewangan kita. So, yang penting bila ada bajet, kita lebih tenang sebab tahu duit pergi mana dan kita boleh nampak simpanan cukup ke tak.